Hai semua dan selamat datang. Hari ini kita nak bincangkan sesuatu yang sangat praktikal, iaitu satu kerangka yang boleh tolong kita, para pendidik, untuk merapatkan jurang antara teori-teori pedagogi yang kadang-kadang abstrak dengan pelaksanaan sebenar dalam kelas. Terutamanya dalam dunia pembelajaran teradun yang makin kompleks sekarang ni. Jom kita bedah siasat kerangka ni satu persatu. Inilah soalan cepu mas dia kan. Bila pelajar belajar sendiri dalam mod asinkronus, macam mana kita nak pastikan mereka tak rasa terumbang-ambing? Macam mana kita nak bimbing mereka dengan cara yang lebih sistematik? Inilah sebenarnya cabaran besar yang cuba diselesaikan oleh kerangka yang akan kita bincangkan ni. Okey, kita semua memang dah biasa sangat dengan RPH 4 fasa macam kat sebelah kiri tu, asasnya memang dah kukuh. Tapi untuk pembelajaran teradun zaman sekarang, macam yang kita nampak kat sebelah kanan, keperluannya lebih sikit. Kita perlukan scaffolding atau sokongan yang lebih jelas untuk pandu pelajar yang belajar sendiri. Kita tak nak mereka rasa lost atau terputus-putus, terutamanya masa sesi asinkronus. Jadi, untuk atasi masalah ni, kita akan tengok satu penyelesaian yang dicadangkan, kerangka 6 komponen. Yang penting kita faham, ini bukan nak nanti terus apa yang kita dah buat. Tak, ia lebih kepada untuk memperincikan dan mengukuhkan lagi amalan sedia ada supaya jadi lebih operasional dan lebih mudah untuk kita laksanakan. Inilah dia ke-6 komponen tu. Anggap je ia macam satu peta jalan yang sangat jelas. Ia tolong kita terjemahkan teori-teori besar macam konstruktivisme dan metakognisi kepada langkah-langkah yang kita betul-betul boleh buat dalam kelas. Ia satu aliran kerja yang sistematik dari mula sampai habis. Jadi, macam mana kita nak mula? Kita akan mulakan dengan fasa yang pertama, membina kefahaman. 3 komponen awal ni semuanya adalah tentang penglibatan aktif. Inilah fasa di mana pelajar sendiri yang akan meneroka dan membina pengetahuan baru mereka. Segalanya bermula dekat sini. Induksi ni bukan sekadar set permulaan atau ice breaking tau. Tujuan utamanya adalah untuk mencetuskan rasa ingin tahu dan buat topik tu rasa relevan untuk pelajar. Bila kita berjaya sentuh emosi atau domain efektif pelajar, kesediaan mereka untuk belajar tu akan melonjak naik. Tengok, satu soalan yang nampak simple macam ni sebenarnya sangat berkuasa. Ia paksa pelajar guna apa yang mereka dah tahu dan mungkin buat mereka sedar, kenapa ya? Aku tak pernah terfikir pula. Perasaan inilah yang mewujudkan keperluan untuk tahu atau need to know yang akan mendorong mereka sepanjang sesi pembelajaran. Komponen kedua ni, inilah jantung kepada teori konstruktivisme. Dekat sini, kita tukar peranan pelajar. Daripada seorang penerima yang pasif, mereka jadi pembina ilmu yang aktif. Biar mereka teroka, bincang sesama kawan dan bina kefahaman awal mereka sendiri. Perkara paling penting dekat sini ialah urutan, pelajar alami dan teroka dulu. Penjelasan formal daripada kita sebagai pensyarah atau guru datang selepas itu. Tujuan kita adalah untuk mengukuhkan dan membetulkan kefahaman yang mereka dah cuba bina. Cara ni jauh lebih berkesan berbanding kita terus mulakan dengan syarahan. Okey, lepas mereka dah buat aktiviti, macam mana kita nak tahu sama ada aktiviti itu berkesan atau tak? Di sinilah pentaksiran formatif masuk. Ingat, ini bukan untuk bagi grade. Tujuannya adalah untuk kita kumpul data, bukti tentang apa yang pelajar dah faham dan dekat mana lagi mereka keliru, supaya kita boleh betulkan keadaan serta-merta. Contoh macam ni memang terbaik untuk tunjukkan macam mana kita boleh dapat maklum balas dengan cepat. Dengan satu soalan ringkas je, kita terus boleh nampak, rupa-rupanya ramai yang masih keliru antara sinaran dan konduksi. Jadi kita tahu kita perlu jelaskan semula bahagian tu sebelum kita teruskan. Baiklah, fasa 1 dah selesai. Pelajar dah mula membina kefahaman. Sekarang, macam mana kita nak pastikan ilmu tu betul-betul melekat? Fasa kedua, inilah jawapannya. Dekat sini, kita akan fokus untuk mengukuhkan, merumus dan mengaplikasikan apa yang dah dipelajari. Refleksi ni, komponen yang selalunya kita terlepas pandang, tapi sebenarnya sangat-sangat penting. Inilah masanya pelajar berhenti sekejap dan berfikir tentang proses pemikiran mereka sendiri. Ia mengubah pembelajaran daripada sesuatu yang berlaku pada mereka kepada sesuatu yang mereka miliki. It's about ownership. Inilah aha moment yang kita cari. Pelajar ni bukan sekadar ulang fakta, tapi dia sedang mengakui satu perubahan besar dalam cara dia berfikir. Proses inilah yang akan mengukuhkan pembelajaran dan membetulkan salah faham tu secara kekal. Penutup dalam kerangka ni bukan sekadar cakap, okey, kelas dah habis. Tak, ia adalah satu tindakan yang kita rancang betul-betul untuk tolong pelajar kemas dan susun semula semua maklumat baru dalam kepala mereka. Kita tolong mereka nampak gambaran besar dan macam mana semua konsep tu berkait antara satu sama lain. Rumusan yang membandingkan macam ni memang sangat berkesan.
Ia membantu pelajar menyusun maklumat dengan kemas dalam memori jangka panjang mereka. Bila dah tersusun, lagi senanglah nak ingat dan guna balik nanti. Akhir sekali, komponen yang menjawab soalan keramat pelajar. Cikgu, untuk apa saya belajar semua benda ni? Inilah jambatan yang kita bina untuk menghubungkan apa yang berlaku dalam kelas dengan dunia sebenar, supaya pembelajaran tu rasa relevan dan ada tujuan. Soalan macam inilah penutup yang paling mantap. Sebab kita tak nak pelajar hanya tahu pasal kondaksi, kita nak mereka boleh buat sesuatu dengan pengetahuan tu. Soalan aplikasi macam ni memastikan ilmu yang dipelajari tu boleh dipindahkan ke situasi baru di luar kelas. Jadi, bila kita dah lihat keenam-enam komponen ni, apa sebenarnya kelebihan utama kalau kita amalkan pendekatan berstruktur macam ni dalam reka bentuk pengajaran kita? Kesannya, ada 4 manfaat utama yang sangat jelas dan ketara. Pertama, ia pastikan setiap aktiviti yang kita buat tu selari dengan tujuan pedagogi yang jelas. Kedua, ia tolong kita pilih alat teknologi yang betul-betul sesuai, bukan sekadar ikut trend. Ketiga, dengan menyusun pembelajaran langkah demi langkah, ia membantu mengurus beban kognitif pelajar. Dan akhir sekali yang paling penting, ia pastikan kita sentiasa fokus pada hasil, apa yang pelajar boleh buat dengan ilmu mereka, bukan sekadar apa yang mereka hafal. Dan ini bukan sekadar teori kosong ya, kerangka ni dah pun diguna pakai dengan sangat berjaya dalam pembangunan modul digital adaptif dan juga sijil mikro. Ini membuktikan yang ia memang berkesan dalam macam-macam konteks pembelajaran, sama ada secara serentak, sinkronus ataupun tak serentak, asinkronus. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni untuk direnungkan. Cuba tengok balik cara pengajaran anda sekarang. Antara 6 komponen ni, agaknya komponen mana satu yang kalau kita perbaiki sikit je, boleh bagi perubahan yang paling besar pada pengalaman belajar pelajar-pelajar anda? Fikir-fikirkan.